Duka atau luka? Duka. Kenapa tu? Ini berlaku pada zaman-zaman kejahilan saya lah. Dia macam ni, ada time saya nak buka puasa. Saya nak buka puasa. Time tu dalam umur 15, 14 macam tu lah. Saya berpuasa satu hari, puasa penuh lah. Lepas tu malam tu time nak buka, saya balik daripada main takraw. Saya balik, time nak buka puasa tu, lauk hanya ada ikan goreng biasa. Lepas tu ada air garam yang mak saya buat. Tapi situ time nak buka puasa, bila saya tengok lauk tu, saya cakap, saya cakap, apa ni, dah puasa sehari takkan lauk macam ni je. Saya terus bangun, saya keluar rumah, saya pergi makan kat kedai, buka puasa kat kedai. Lepas tu macam mana saya boleh sedar apa salah yang saya buat tu? Time sebelum nak masuk isyak tu, ada kat surau saya ada dia bagi macam ceramah. Ada, lepas tu dia cakap kita kena bersyukur buka puasa apa, tempat lain nak cari air pun susah. So itulah duka. So pada setiap tahun, setiap bulan, bila puasa, bila saya balik daripada merantau, saya akan minta mak saya buatkan lauk tu setiap kali saya balik. Itulah Ajaran yang boleh belajar daripada Luqman Musa.